Tak pernah siapa pun sebut yang ada satu kawasan dulunya megah dan sangat kaya tetapi ia gaib begitu saja. Hari ini aku bawa korang terbang ke satu tempat yang nampak tenang dari bawah tapi sebenarnya penuh dengan energi zaman dulu. Take a deep breath. Kita telah mendarat di Kota Lukut. Eksplorasi ke sini mengambil masa 30 minit dari lokasi yang lepas. Melalui jalan pantai menghala ke Pantai Saujana, drive terus ke Port Dickson Bypass dan ambil simpang kiri ke Jalan Kampung Lukut. Kota ini dibina pada tahun 1847 oleh Raja Jumaat, seorang pembesar Selangor yang sangat visionary. Masa tu, Lukut ni macam Silicon Valley untuk biji timah. Sangat maju sampai jadi rebutan. Baginda membina kota ni sebagai benteng pertahanan paling solid untuk lindungi empire-nya. Walaupun nampak macam bukit biasa, tapi setiap inci tanah ni pernah dengar bunyi berdilan meriam dan derap kaki pahlawan. Tengok tapak ni, kat sinilah berdirinya Istana Kota Lukut. Bayangkan sebuah istana kayu yang sangat megah, dihiasi ukiran halus berdiri di puncak bukit ni, tetapi istana ni hilang tanpa jejak. Persoalannya, sedangkan bangunan yang lebih lama dibina Portugis dan Belanda masih wujud hingga ke hari ini. Tetapi yang dijumpai dalam ekskavasi hanyalah tapak tiang dan serpihan peralatan dalam rumah. Namun, kewibawaan kepimpinan Raja Jumaat tidak diwarisi. Kejatuhan Kota Lukut bermula apabila pewarisnya, Raja Bud, berhadapan dengan pergaduhan antara kaum, pertelingkahan pemimpin dalaman dan tuntutan kawasan. Pada 1878, Lukut akhirnya diserahkan kepada Sungai Ujong. Antara objek yang paling buat orang tertanya-tanya kat sini adalah perigi beracun. Bunyi macam dalam filem kan? Perigi ni sebenarnya sebahagian daripada sistem pertahanan. Ada yang kata airnya dicampur bahan kimia dan tumbuhan beracun untuk musuh yang cuba menceroboh. Selain tu, meriam-meriam kat sini masih setia memandang laut, seolah-olah masih menjaga kedaulatan Lukut. Tapi lumrah tempat lama, pasti ada sisi misterinya. Bukit Gajah Mati, namanya pun dah buat orang berfikir. Ada cerita tentang kelibat pahlawan berbaju hitam yang muncul di celah parit pertahanan masa waktu senja, dan juga bunyi orang berkawat di tapak istana. Kota Lukut mengajar kita yang kemajuan tu penting, tapi sejarah tu akar kita. Jadi kalau korang perlukan mental break yang bermakna, di sinilah tempatnya. Rasai sendiri kedamaian di puncak sejarah. Stay calm, stay grounded. Jumpa lagi di koordinat seterusnya.